14 tanda sebenarnya IQ engkau rendah. Sebelum ni kita dah borak dah pasal 10 tanda sebenarnya IQ kau tinggi. Jadi apa kata, kali ni kita buat benda yang bertentangan pula. Bukan untuk hina, tapi untuk buka mata. Video ni pasal 14 tanda IQ rendah. Bukan dari segi markah exam, tapi dari cara fikir, tabiat harian dan cara seseorang respon pada dunia sekeliling. Tonton sampai habis mana tahu ciri-ciri dalam senarai ni kena dengan engkau. Nombor 1, pemikiran magic. Ada orang hidup macam nasib yang kawal segalanya. Dia pakai cincin bertuah setiap kali exam, elak lalu bawah tangga atau percaya warna tertentu boleh tarik duit. Nampak macam tak bahaya dan macam kelakar pun ada, tapi sebenarnya ini tanda pemikiran kritikal yang rendah. Daripada tengok sebab dan akibat yang betul, pemikiran magic bergantung pada kepercayaan karut. Ahli psikologi kata ini berlaku bila otak keliru antara kebetulan dan corak. Contohnya, sekali tu kau pakai cincin tu, lepas tu jadi benda baik, terus otak kau link dua benda ni sampai bila-bila. Orang yang lagi bijak akan tanya, apa bukti sebenar dia? Orang yang kurang bijak akan skip langkah tu dan bina tabiat atas kepercayaan kosong. Dia bergantung pada azimat dan firasat, mungkin buat hidup rasa senang. Tapi itu juga bermaksud kau tak guna logik betul-betul. Hakikatnya, alam semesta tak peduli pun cincin apa kau pakai, baju apa kau pakai, stokin color apa kau pakai. Nombor 2, mengabaikan tidur secara kronik. Kau cakap kau okey tidur 4 jam je, siap bangga lagi. Scroll phone sampai pukul 3 pagi. Lepas tu bangun macam zombie. Tetapi secara kebenarannya, kurang tidur ni buat kau tak power pun. Tapi boleh buat kau jadi lembab. Kajian tunjuk kurang tidur rosakkan memori, fokus dan kemampuan buat keputusan. Malah lepas satu malam tak cukup tidur, otak kau berfungsi lebih kurang macam orang mabuk. Orang bijak faham otak dia aset paling penting, jadi dia jaga tidur macam jaga emas. Tahap kecerdasan rendah selalunya nampak bila orang anggap rehat tu pilihan. Lepas tu hairan, kenapa esok hari tak jadi apa-apa? Kalau kau selalu korban tidur tanpa sebab yang kukuh, itu bukan sebab genius, itu sabotaj diri. Yang kedua, tak boleh duduk bersendirian. Ada orang langsung tak boleh nak duduk diam. Kalau TV tak on, muzik tak pasang atau kawan tak ada, dia gelisah. Duduk seorang ni dengan fikiran sendiri bagi dia penyeksaan. Jadi dia isi setiap ruang dengan bunyi dan gangguan. Masalahnya, tabiat ni boleh jadi tanda kecerdasan yang rendah. Orang bijak biasanya guna masa bersendirian untuk berfikir, refleksi dan selesaikan masalah. Tapi kalau kau perlukan bunyi latar atau nak sentiasa ada orang, mungkin sebab bila sunyi tak banyak benda berlaku dalam kepala. Ahli psikologi kata minda cerdas selalunya suka bersendirian sebab ia beri ruang untuk proses idea. Kecerdasan yang rendah pula cari rangsangan berterusan untuk elak bosan. Kalau kau tak boleh duduk diam dengan diri sendiri walaupun beberapa minit tanpa capai telefon atau call orang, itu bukan sebab kau social, tapi mungkin sebab otak kau struggle bila akhirnya diminta buat kerja berat. Benda ni makin teruk sekarang sebab semua orang boleh isi setiap senyap dengan phone. Nombor 4, hidup dengan small talk semata-mata. Ada orang boleh bercakap lama tapi kosong. Asyik pasal cuaca, pasal traffic, pasal apa dia makan tengah hari tadi. Small talk sikit-sikit tu normal lah. Tapi kalau itu je perbualan kau, maknanya red flag. Orang bijak selalunya craving perbualan yang lebih dalam tentang idea, soalan, kemungkinan. Cuma melekat pada sembang permukaan selalunya tanda kurang rasa ingin tahu atau pemikiran kritikal. Ahli psikologi panggil ini low need for cognition. Tak suka berfikir susah-susah. Borak pasal hujan okey sebagai pembuka, tapi tak pernah pergi lebih jauh buat kau nampak cetek. Kalau line terbaik kau dekat majlis cuma cepatnya hari ini Jumaat, dah tak ada apa lagi, kau cuma isi sunyi. Orang bijak anggap small talk tu pintu, bukan destinasi. Nombor 5, yakin tanpa isi. Kau mesti pernah jumpa orang yang bercakap macam dia lah yang paling bijak, tapi bila dengar betul-betul sebenarnya dia ni kosong.
Dia suka cakap kuat-kuat, potong orang lain dan terangkan benda yang dia sendiri tak faham pun. Ini tanda klasik kecerdasan rendah. Orang bijak tanya soalan, mengaku bila tak tahu, dia cuba belajar. Tapi kecerdasan rendah sorok di sebalik keyakinan, guna nada dan volume ganti isi. Ahli psikologi panggil ini kesan Dunning-Kruger. Orang yang tahu paling sikit selalunya rasa dia paling tahu banyak. Jadi masa dia sibuk lecture orang pasal topik yang dia pun tak faham, orang yang lebih tajam tengah senyap-senyap, analisis dan belajar. Nombor 6. Ikut arahan membuta tuli. Ada orang yang ikut manual bulat-bulat walaupun tak masuk akal. Macam buku IKEA tunjuk skru masuk ruang kosong, dia tetap cuba paksa. Resepi kata bakar 20 minit, tapi makanan masih mentah, dia makan je. Ini bukan disiplin, ini pemikiran kritikal. Orang bijak uji, ubah dan improvise bila benda tak logik. Orang kurang bijak ikut arahan walaupun jatuh gaung. Kajian tunjuk IQ rendah sering datang dengan pemikiran kaku. Tak boleh sesuaikan diri bila realiti tak ikut plan. Arahan sepatutnya membantu, bukannya ganti otak engkau. Nombor 7, percaya konspirasi dan kepercayaan karut. Ada orang betul-betul percaya bumi ni flat, vaksin ada microchip atau hari buruk sebab planet tak sejajar. Ini bukan open-minded, ini kurang pemikiran kritikal. Teori konspirasi dan kepercayaan karut selesa sebab bagi jawapan mudah untuk masalah kompleks. Daripada nak cari fakta betul-betul, dia lagi suka dengar benda yang nampak dramatik. Otak malas jadi dia suka cerita senang daripada kebenaran yang berserabut. Orang bijak soal dan semak sebelum percaya. Kecerdasan rendah cakap, aku baca ni kat online, mesti betul. Masalahnya, kepercayaan karut dan konspirasi halang orang selesaikan masalah sebenar. Yang ke-8, pemikiran kaku. Ada orang anggap rutin dan kepercayaan dia tak boleh diubah. Bila datang benda baru, cara kerja lebih baik, teknologi baru atau pendapat yang lain, dia terus reject. Sikap cara aku je yang betul ini selalunya tanda kecerdasan rendah. Orang bijak boleh adapt. Dia tanya, cuba dan ubah bila fakta berubah. Tapi orang yang macam ni berpaut pada cara lama sebab lagi selesa. Ahli psikologi kata ini datang daripada ketidakfleksibelen mental yang tak mampu hadap ketidakpastian atau kerumitan. Kalau respon pertama kau perubahan ialah bukan cara aku, itu bukan bijak, itu beku. Nombor 9, kejar kepuasan segera. Ada orang ni tak reti nak sabar langsung, nak snack ambil junk food, nak barang baru terus beli guna credit card, kerja bosan sikit terus scroll phone. Keperluan ganjaran segera ni tanda klasik kecerdasan rendah. Orang bijak lebih pandai tangguh kepuasan. Dia sanggup susah sekarang untuk hasil yang lagi baik kemudian. Kecerdasan rendah susah sabar dan rancang jangka panjang. Kajian psikologi macam marshmallow test tunjuk budak yang tak boleh tunggu selalunya membesar dengan lebih banyak masalah sekolah, duit dan kesihatan. Kalau kau sentiasa kejar jalan paling cepat, itu bukan hidup sedap, itu hidup cetek. Kuasa otak sebenarnya ialah faham benda terbaik, ambil masa. Nombor 10, tabiat mendengar yang lemah. Kita semua pernah jumpa orang yang tak suka nak dengar betul-betul. Suka potong cakap atau angguk sambil tunggu giliran nak bercakap. Ini bukan sekadar kurang ajar. Ia boleh jadi tanda kecerdasan rendah. Mendengar bukan setakat dengar bunyi, tapi proses idea dan faham perspektif. Orang bijak tahu dia boleh belajar dari sesiapa, jadi dia fokus. Kecerdasan rendah pula datang dengan anggapan dia dah tahu semua benda penting. Ada kaitan antara pendengaran lemah dan kefahaman lemah. Bila otak susah ikut idea kompleks, dia gerak dulu berapa roja. Kalau kau asyik potong orang atau lupa apa orang baru cakap, itu bukan sebab kau pantas. Itu sebab otak kau tak sempat kejar. Mendengar ialah cara paling mudah untuk berkembang. Menolak benda ni tanda otak kau sebenarnya tak minat untuk berkembang. Nombor 11, terus tolak idea baru. Mesti kau pernah jumpa orang yang terus cakap bodoh lah atau benda ni takkan jadilah sebaik dengar idea baru. Dia tak tanya, dia tak fikir, dia terus tak nak ambil tahu. Reaksi refleks ni selalunya tanda kecerdasan rendah. Orang bijak kekal terbuka. Dia mungkin tak terima semua idea, tapi sekurang-kurangnya dia pertimbang dulu.
Kecerdasan rendah pula, elak usaha berfikir dan pilih jalan mudah iaitu tolak. Nombor 12, terlalu banyak TV dan scroll. Okey, tak salah nak tengok TV atau scroll video berjam-jam. Tapi bila banyak masa dah dihabiskan dalam setiap hari, itu boleh jadi tanda kecerdasan rendah. Orang bijak biasanya seimbang antara hiburan dengan belajar, cipta atau selesaikan masalah. Kecerdasan rendah pula muncul sebagai penggunaan pasif tanpa henti. Biar otak dia reput. Sains dah bagi amaran, scroll berterusan ni latih otak cari dopamin cepat, buat susah fokus pada kerja mendalam. Daripada baca buku, belajar skill atau berbual betul-betul, kau terperangkap dalam loop video. Lagi lama kau terperangkap, lagi kurang tenaga otak untuk berkembang. Kalau pencapaian harian kau cuma habiskan satu season atau habiskan FYP, kau hidup autopilot mental. Nombor 13, ikut trend tanpa fikir. Kau mesti pernah ada kawan yang tukar personality setiap kali trend baru muncul. Bulan ni Nike sebab TikTok cakap. Lepas tu Adidas. Minggu lepas tu menari dekat mall tanpa sebab. Dia tak pernah tanya sama ada dia suka betul ke tak. Dia cuma ikut trend. Ini bukan kreativiti, ini pemikiran kritikal. Orang bijak akan fikir dulu, trend ni masuk akal ke? Aku nak ke atau aku cuma nak tiru? Kecerdasan rendah hidup dengan ikut orang ramai sebab dia rasa bila ramai buat maksudnya benda tu selamat. Kalau identiti kau berubah ikut trend, cuba ubahlah. Nombor 14, asyik main game tapi tak power-power pun dalam game tu. Kalau kau asyik main game tapi tetap teruk online tiap malam, headset on, tapi bila match bermula, tembak miss, lupa objektif, salahkan lab. Berjam-jam main tak buat kau mahir, ia cuma tunjuk kau tak belajar. Pemain bijak tangkap corak, ubah strategi dan improve. Tapi kau stuck dekat level 1. Ulang kesilapan lama macam muscle memory. Kalau game asyik ajar kau benda sama dan kau tak peduli, itu bukan dedikasi, itu bukti otak kau tak berkembang. Jadi itulah senarai tanda sebenarnya IQ kau rendah. Antara dalam senarai ni, mana satu yang kena dengan diri kau? Cuba komen kat bawah. Kalau kau suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.